pertama kali. Tak apa, cakap ya. Pertama kali saya main kat Ustaz. Hmm. Masa bila hospital cakap saya ada di EGFR 15. Kreatinin dekat 500. Oh. Lepas tu saya pun jadi down kan, lemah sangat. Jadi lemah semangat? Lemah sangat. Oh, lemah semangat, habis lemah ha? Lepas tu saya telefon di Kelantan. Yang Profesor apa tu? Profesor Aziz Bari. Aziz Bari. Saya telefon, sembang. Dah lah saya sembang dia. Dia kata kalau nak main cepat sebab saya nak pergi buat umrah ya. Dia salah seorang guru saya lah. Saya pun ada sijil USM dengan dia. Kan ya. Lepas tu yang saya tengok Ustaz yang TikTok lama dah. Masa dekat hospital lama tu. Lepas tu kebetulan masa saya tengok ada secara langsung ada seorang perempuan tapi tak tunjuk muka lah. Dia kata hospital tak payah cuci darah dah. Sebab saya duduk makan madu dengan Ustaz ni elok boleh. Ya ke? Lepas tu terus saya main sini. Tu cerita dia, sejarah dia. Sejarah dia, keyakinan saya tu. Saya tahu sini. Lepas tu dilanggak lah macam sini lah. Ya, dilanggak sana. Lepas tu makan madu? Saya makan dalam 6 kali saya minum, makan 6 botol Kan 6 botol, 6 kali minum 6 kali saja? 6 sudu tu? Sekali makan setengah sudu? 6 kapsul lah? 6 kapsul. Lepas tu bulan puasa lah. Saya minum, lepas tu saya kencing berdarah. Allahu Rabbi. Bukan kencing berdarah, kencing darah. Bukan kencing berdarah? Darah tu kuih? Itu kan berlenang dalam tangki najis tu. Siapa? Lepas tu saya pergi kat orang perempuan jom kita pergi hospital lah ni, bayar apa pecah dalam perut. Kita bimbang kan. Lepas tu tak sakit, tak apa. Lepas tu saya pergi main terawih apa semua balik, nak kencing pula. Saya kencing, sama juga jadi macam tu juga. Keluar darah? Bukan dia kencing berdarah? Kencing darah dia kuning-kuning camuk merah sikit kan. Ni darah tu macam orang sebelah tu. Aduh. Lepas tu abang orang perempuan juga kita pergi hospital, tak boleh kata. Ada apa-apa pecah dia tak tahu dalam perut kan. Dalam perut. Sabarlah esok kita pergi jumpa Ustaz. Kak pun? Dia kata sabar. Semangat. Kalau ikut kita nak pergi dah lah. Yalah darah kan. Darah. Lepas tu tunggu esok saya main pula. Tembang dengan Ustaz tu. Lepas tu Ustaz cakap mungkin masa buat operasi jantung tu mungkin darah tak habis, bawa keluar tak habis, prosedur tak habis. Ataupun masa tu saya dah prostat pun pecah ke apa. Saya tak tahu lah kan. Macam tu lah Ustaz cakap kan. Saya tu sejarah dia bermula main ubat ni. Lepas tu beli madu makan. Beli madu makan. Apa berlaku lepas tu? Lepas tu madu yang EGFR makin tambah. Lepas tu pergi duk cek kat hospital 3 bulan sekali tu. Hospital saya tak payah buat tapak lah. Alhamdulillah. Tak payah buat tapak lah. Tengok daripada tak boleh baca. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Iyalah, ni keputusan ni mula-mula tak boleh baca. Tak boleh baca. Dia uzur sangat dah. Lepas tu akhir sekali buat dialisis tak? Tak buat. Tak buat? Tak buat. Alhamdulillah. Lepas tu sebab hospital Alhamdulillah. dah buat dialisis kat saya. Saya tak mau riak, saya berubat ni hari. Alhamdulillah. Saya berubat.